Kacak kitab deng. Kita kena belajar benda-benda baru ni. Alah, maksudnya buat jiwaku malam tu tak bulan mengambang. Bukan Okay lah, tak apalah. Kamu kena tanya orang yang Dua-dua tak tahu ni. mungkin tidak sesuai. Rasa macam dalam parlimen cakap pasal Kenapa dalam parlimen pula? Formal lah. Cakap formal pun salah. Tak salah. I tak cakap salah kan. I cakap suka dengar you explain. Betul. Kagum. Nak air Wah, tak sabar nak tahu ya? Sebelum tu klik button subscribe dan tekan simbol lonceng. Bella Astila dan Syed Saddiq benar-benar mencuri perhatian apabila tampil memukau dalam siaran langsung. Lengkap dengan busana tradisional Sabah. Sekali pandang tak ubah seperti pasangan pengantin Sabahan, cukup segak dan anggun. Penampilan mereka bukan sahaja memartabatkan warisan budaya tetapi turut membanggakan rakyat Malaysia. Akan bersembunyi di sebalik wanita bernama Bella. Bajik Bella. Thank you. Babi kena cakap kacak kitak deng. Apa? Kacak kitak deng. Kacak kitak deng. Cakap Bella. Kacak kitab deng. Apa tu? Kacak kitak deng. Kacak kitab deng. Apa maksud dia? Bajik. Bajik cantik. Cantik. Oh, okay. Bajik cantik. Itu dalam bahasa apa? Sarawak. Kalau Iban, bajik. Oh, Iban. Kacak kitab deng. Tapi macam lelaki ya kacak. Cantik overall. Oh, ya ke? Kacak kitab. Kitak. Kau. Kitab. Kau. Oh, ya Allah. Kacak kitab deng. Deng macam deng bola. Deng macam apa? Deng. Deng. Betul lah deng. Deng tu apa? Sayang. Oh. Kan sayang kan? Oh, ini boleh promosikan lah. Ada nama. Kacak kitab deng. Kita kena belajar benda-benda baru ni. Sakit dia bila pakai semua ni 3 kali. Ha? Dah lupa dah step semua tadi. Super step dia orang tak tengok. Saya dah tahu dah kenapa Mau lagi? Bella dan Didi boleh naik Gunung Kinabalu tanpa latihan. Sebab tarian itu adalah latihan. Tapi kan kalau melihat saya tengok lah muka tu akan lebih cukup ni jika tak ada kostum. Tadi dah okey sikit lah. Sebab lagi pegang shield tu apa semua kan. Sikit. Mungkin sebab tu Sabah Sarawak banyak fit. Dia punya aerobic base tu aerobic base tu dah kuat dah. Oh. Ni apa nama dia? Tak namanya sugut tinggi. Sugut tinggi. Sugut tinggi. Saya lebih tinggi dari you. Bella tinggi. Sugut tinggi. Cat. Sana sikit tajam ke? Oh, ya Apa macam itu? cocok. Betul kejap. Sugut tinggi okey. Oh, seriously. Saya tengok benda tu okey lah, tak apa. Kejap. Saya hanya wanita gadis kampung biasa. Diorang tak sabar nak tengok menari ni. Tapi jangan setakat tengok. Kalau boleh Kita belajar ambil semua. peluang untuk belajar budaya, tarian, warisan yang mungkin tidak sama dengan kita. Dekat Muar mungkin dia banyak barung. Barungan apa lagi dekat Muar? Pesta. Nanti dia janji nak bawa. Kita kena bawa Bella dan family dia join sekali. Dia pesta Bulan Mengambang. Bulan Mengambang kat Muar. Bulan mengambang. Barungan. Dia macam Dia Barungan semua tarian ada. Dan waktu malam dia buat show cantik. Itu memang dia akan bawa banyak penari-penari daripada akademi apa dah. Oh, itu lagu untuk Muar lah maksudnya. Buat jiwaku malam tu tak bulan mengambang. Bukan Okay lah, tak apalah. Kamu kena tanya orang yang Dua-dua tak tahu ni. mungkin tidak sesuai. Kuda Kepang. Muar tarian apa? Kuda Kepang ada. yang akan seram-seram. Baru ni. Yang muka macam dia besar pakai. Ya, Kata dia macam sebab saya nampak dekat TikTok.
Oh, nice. Dulu saya dipaksa untuk menari. Begitu. Dia tak benda tu boleh masukkan dalam badan. Boleh ke? Tapi untuk orang yang ada isim kan? Isim tu macam supaya boleh Ikut. Isim Isim. kat tu. isim. Tak tahu isim tu apa, tapi tahulah macam pasal isim. Dalam musim Kalau bergepang tu nanti ada yang jadi monyet, jadi beruk, jadi harimau. Tingkat tu. Tak tahulah dia Bukan. jadi apa. Baru je guna isi itu. Malaysia dia yang Dah. Kita di sini bukan nak promosikan pesta bola menggambar. Itu pada tahun yang berbeza. Kita di hari ini untuk meraihkan pesta Kaamatan dan Hari Gawai. hari keempat dia pula. Yang dulu dia tu. Tapi dia cek tu. Aku bagi Tahan kat. selama 8 jam. Ni masa dini. Oh wow. Dini Oh memang baik. Ini aku tak mampu nak pakai macam tu. Dah lah kat ballroom kita sejuk. Dia seorang je pakai seksi. Cuma saya kena mohon maaf Ui, dia pergi tunjuk. pakai macam ni. Kalau saya pakai macam ni nanti akan jadi Berbaloi lah pakai macam tu. menang. Menang. Akan jadi krisis yang lebih besar lah, minta maaf. Bajik sigat. Saya Tadi cuba dah ada. cover sebanyak mungkin. Kita dah try cakap tadi. Dengan dia bagi apa tu? Lembing. Ini masa Lembing tu. sikit. 2004. Ini berat masih 70 lagi. Tapi ni baju pahlawan kan? Tu, Kira-kira bukan sekat tradisi tapi pahlawan. Berat. Berat eh? Ada kena tanian. One thing, Sekarang Sani masa dah Bella kurus. Terbalik. Bella dulu dancer. So, Sani lagi kurus. setiap kali kalau kita ada show, penari, kita dibenarkan ke pilih baju apa? Sebenarnya tak. So, kita orang punya ketua yang akan decide. Our choreographer akan decide Bella pakai baju apa. Sehari boleh minum 1 liter tak boleh. So, kadang-kadang kita orang mesti macam semua orang berebut nak pakai baju Sabah Sarawak. Wow. Betul. Kita akan diam je, cuba buat muka kesian macam dengan harapan our choreographer akan sebut nama. Bella pakai baju Tarzan lah, contohnya tu. Nanti happy. Beza baju sewang. Kenapa? Okay, tarian sewang best je. Orang asli. Cuma baju dia terlalu simple. Kadang-kadang kita nak pakai yang macam over-over kan. Tapi best cute je tarian sewang. Cuba sikit. Apa? Tu sewang. Ni cikgunya lah. Alah, sekejap. Cikgunya je cepat je belajar tadi. Anak murid ni yang degil sikit. Sewang pun dia Jadi pakai. lama juga anak muridnya Macam baru kan? berunding dengan bos-bos ni, dua bos besar, supaya pendekkan memudahkan proses tarian. So saya mohon maaf kalau ia bukanlah refleksi sebenar. Setiap satu tarian tapi dia rumusan lah. Kalau tak memang saya kena duduk kat sini sebulan. Rasa macam dalam parlimen cakap pasal Kenapa parlimen pula? Sekarang cakap formal. Formal lah. Cakap form apa salah? Tak salah. I tak cakap salah kan. I cakap suka dengar you explain. Betul. Kagum. Nak air apa? Yang Kita je. Korang mana ni tengok kita orang live kan? Dia kena paksa. Ya, kita selepas kita buat ni bukan sekat nak buat live tapi apa, kita akan keluarkan satu video pendek merumuskan tarian baju-baju budaya warisan untuk meraihkan pesta Kaamatan dan Hari Gawai. Bila nak keluarkan? Yalah. Ada jerawat lah. Kena tanya bos dia. Bos tadi kan. Sebelum live. Mana boleh awal sangat Bella kan? ke besar banyak. Nama dekat apa? Twitter pula. TikTok handle apa? Budak Tadika. Budak Tadika, betul lah. Ni dekat Mas ada. Boleh tak you tanya dia? Dah. Kenapa? Budak Tadika. Kenapa budak Tadika? Very interesting tau. Korang boleh ni nanti Teneng. tiba. Walaupun budak Tadika pakai Louis Vuitton ya. First time saya tengok budak Tadika pakai Louis Vuitton. Salah. Serius lah. Kenapa budak Tadika? Kenapa bukan budak sekolah, budak universiti? Kenapa budak tadika kan? Pendek kan? Dulu saya cikgu. Serius tak? Okey. Cikgu dan tidak ada kemahiran untuk pegang kamera. Okey. Masuk kerja dalam satu company fashion, ambil gambar,
gambar tu blur. Sebabkan aperture dia kurang, maka gambar tu akan jadi blur lah kan. Ni So cermin. dia punya bos marah. Dia ni ambil gambar, budak tadi kawan boleh ambil gambar macam ni. So sebab tu you menjiwai. Tak, masa tu tengah fikir nak letak nama apa. Fotografi ni kan. Fotografi biasa ni kan. Cakap tak ada nama budak tadika tu. Wah, ni memang power. Dia embracing criticism and imperfection. Best kan? Dia Orang membakar lain kritik. semangat. Dia macam Down. rasa lemah, down, dia tidak. Ini akan jadi identity saya. So sekarang lekat Dia sekarang power. Orang tu pun jumpa kita balik. Sekarang dia merupakan fotografer, videografer yang sangat mantap. Banyak. Dah beritahu Bella mana? Bella suka cerita tu tau. Sangat memberi motivasi. Dia jangan down bila orang kutuk kita rasa macam kita akan belajar daripada situ. Oh, kau nak cakap macam ni kan? Same goes to ni, orang kutuk Bella bernyanyi, Bella tu free class vokal. So kita akan patah balik dengan apa dia cakap tu. So kita jadi cabaran lah. Betul. Ya. So saya banyak kali nasihatkan Bella bila orang cakap macam dia kurang tinggi. Tak payah nak macam Tak ada mention tu. Dia sebenarnya pasal kurang tinggi tu, dia bukan orang lain cakap. YB sendiri yang cakap. Dia seorang kan? Ada seorang je. Tapi tak, sampai dia orang komen macam tak baik tau cakap Bella. Mana orang cakap? Dia cakap setiap kali dia cakap Bella, you should embrace it, menjiwai. Petite tu is very good. Saya tak tahu kenapa dia daripada sudut negatif. Saya tak faham kenapa dilihat daripada sudut negatif. Sekarang ada surgery kamar lutut. Tak payah surgery. Masih duit, cari masa. Ada kelebihan dia. Ada kelebihan. Macam mana lirik lagu Kulit-Kulit tu? Kalau tinggi untung. Jadi bintang. Oh, sedih je. Masih jadi bintang. Intan lah. Intan. Weh, ni kalau nak bising ni. Ini kalau jalan satu kilo ya. Jadi satu taman ni kan ni. Cantik. Ini baru satu tau baju. Ya, dia tengok berapa take. Ini baru pakai Kita kena kerja kamar langsung, kita sejam saja. Tak, tapi you pandai edit kan? Pandai edit. Tak ada edit. Depend tengok pada gerakan nama. Nanti edit lah. Ambil je gambar, nanti buat AI. bijak lah. Saya sokong dia setuju. Sebab selalunya Bella kan Takut transition tu pergi malam. selalunya kan Bella kan dah macam pergi cycling apa kali kita suruh dia menari pula. Bella dah pergi cycling dah running. Jangan macam tu. Tak ada menari ke? Ni kalau kena buat ni setiap minggu memang. Lepas ni Bollywood pula. Tak payahlah, tak apalah. Kita sikit-sikit. Betul tak? I mean kan kalau kita nak celebrate kan Deepavali, kita tak boleh appreciate orang Sabah Sarawak je. Kita semua China, India. Okay. Bella pandai lah mengenai ni. Saya jadi hero yang tak pernah menari. Actually Bollywood is my favourite. Apa ni? Kiranya suka betul lah. Ni dah lengkap. Atas apa? Sugu tinggi tadi. Satu baju berapa lama dia set up? Ni. Lama kan? Satu baju berapa? Dengan ni. Bella dah siap. Maksudnya wedding 45. Tapi kita tak payahlah buat benda ni. Adik, sebab air kena siap kan? Sudah. Sudah. Nanti pergi luar. Okey. Jom kita tengok. Ada apa? Dekat Am tadi dah bagi. Speaker dah kan? Speaker. Okey. Nil. Guna phone siapa tadi? Nil eh? Awak ni dalam ha? Apa? Saya sama dia letak dalam. Boleh kat rumah. Letak dekat tepi dia. Pelajar saya nak ambil. Mahal ni set. Itulah. Sebab tu kita hanya meniru dan meminjam. Okay. Saya sebenarnya tak tahu nama apa. Sekejap saya tanya kat Aran dia. Dia tanya aksesori semua. Daripada kiri kanan. Yang apa tu, tulang apa tu? Tulang mana tu? Yang ni. Tengkorak. Ini replika tengkorak monyet tapi Tengkorak. ini replika saja. Okay. Yang ni?
Ni burung. Kepala burung lah. Okey. Oh, ni kenyalang. Kabuk. Burung. Kabuk. Jadi korang nak tahu Kabuk pedang lah nama dia. Ya. kabut pedang. Ini bukan kepala betul kenyalang. So relax. Okey. Jom ke kejap. Lagi satu. Tu. Pakai tu baru lengkap ni. Bukan parang. Bukan parang lah. Kejap. Tak tahu kalau parang TikTok lah. Hello.